Berikutan 302, kanun keseksaan adalah jelasnya kesalahan di mana kematian berlaku atau disebabkan kematian. Maka hukuman mati secara pilihan atau option dikekalkan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Ifan bin Sapari, seorang pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di SMK Dato' Haji Talib Karim atau lebih dikenali sebagai STARIM. Kod sekolah saya adalah MEA 0072. Fiksyen 302 bukan sekadar novel thriller biasa. Ia adalah satu permainan minda yang akan membuat anda meragui setiap watak, setiap kejadian dan setiap baris ayat yang anda baca. Sebuah kisah yang mengheret anda ke dalam dunia gelap, yang di mana kepercayaan adalah kesilapan terbesar yang anda boleh lakukan. Sesiapa pun yang anda fikirkan, jangan percaya. Tujuan saya di sini adalah untuk menceritakan kepada anda semua tentang kisah dalam sebuah buku yang bertajuk Fiksyen 302 hasil karya Ramli Awang Mursyid yang merupakan novelis thriller nombor 1 di Malaysia dan ia diterbitkan oleh Karang Kraft. Seperti yang kita ketahui, Ramli Awang Mursyid ini merupakan novelis terkenal. Antara novel beliau adalah Banjar Manggala, Semangat Hutan, Ranggau dan tak lain tak bukan adalah buku yang saya sangat gemari, iaitu Fiksyen 302. Terdapat beberapa perkara yang amat saya gemari terhadap buku ini. Lihatlah kulit muka hadapan novel ini. Begitu misteri, bukan? Buku ini merangkumi 492 muka surat dan mempunyai 63 bab. Novel thriller Ramli Awang Mursyid pasti tidak akan mengecewakan. Saya tidak dapat menjangkakan apa yang bakal terjadi di setiap bab, kerana seolah-olah saya berada di dunia yang diceritakan. Ya, saya dapat menghayati plot cerita dengan baik. Jika anda menyukai kisah yang berteka-teki, buku ini memang khas untuk anda. Novel ini mempunyai unsur-unsur yang akan membuat pembaca berasa takut dan ngeri, kerana di dalam novel ini mengisahkan pembunuhan yang amat sadis terhadap mangsa-mangsa tersebut. Buku ini sangat menarik kerana penulis bijak memanipulasi setiap peristiwa yang berlaku. Plot yang disusun dengan penuh ketegangan membuat pembaca tidak boleh meletakkan buku ini walaupun sesaat. Selain itu, Ramli Awang Mursyid juga pandai mencipta watak yang kompleks dan penuh misteri yang membuatkan cerita ini semakin mendalam. Setiap bab mengungkap lebih banyak rahsia dan membawa kepada pengakhiran yang tidak dapat dijangka. Buku ini mengisahkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Lan Lani, Jimmy Yoh, Prakash Kumar dan Farid Ja'ah yang membunuh mangsa-mangsa mereka dengan cara yang kejam. Cara pembunuhan mereka berbeza, tempat yang berbeza dan masa yang berbeza. Tetapi ada satu persamaan terhadap pembunuhan mereka, iaitu mereka akan melakar angka 302 pada dahi mangsa. Selepas mereka melakukan pembunuhan, mereka akan menghubungi polis dan melaporkan bahawa hukuman mati telah dilaksanakan. Ketika diberkas, mereka menyerah diri dalam keadaan bertelanjang bulat. Tapi yang peliknya adalah, mereka tidak mengaku bahawa mereka yang membunuh mangsa-mangsa tersebut. Justeru, mereka mengatakan bahawa Zonan yang membunuh. Zonan? Siapakah Zonan? Ada mata, ada telinga di mana-mana. Zonan, roh jahat tidak berjasad, mukanya tiada berwajah. Persoalannya, mengapakah perlu memutuskan nyawa korban tersebut? Mengapa namanya dikaitkan dalam kes ini? Dan siapakah figura di sebalik Zonan yang sebenarnya? Jika kita menelusuri buku ini hingga di akhir bab, kita akan dapat mengetahui Zonan ini melakukan pembunuhan tersebut disebabkan dendam. Ia menjadi persoalan. Dendam apakah yang membuatkan dia membunuh mangsa-mangsa tersebut dengan kejam? Selain itu, di dalam buku ini terdapat babak yang begitu menyedihkan bagi saya, kerana ketika itu Rita terjumpa surat wasiat terakhir ibunya. Di dalam surat itu terdapat pengakuan rahsia besar yang selama ini ibunya pendamkan saja. Apa rahsia itu? Mengapa ibunya memberitahu Rita perkara tersebut? Dan apakah semua perkara ini berlaku disebabkan rahsia yang ibu Rita itu sembunyikan? Suka untuk saya kongsikan watak sampingan yang menjadi kegemaran saya.
Terdapat satu watak yang membuat saya tertarik, iaitu Nur Hafizah Izura. Dia seorang peguam yang berhadapan dengan penjenayah yang hebat dan penuh misteri. Tugasnya bukanlah mudah apabila perwatakannya yang tegas dicabar dengan kes yang seolah-olah menemui jalan mati. Walau bagaimanapun, elemen karakter dibawa bagi merungkai misteri 302 di bawah Seksyen 302 telah memberi inspirasi kepada saya. Sesungguhnya, segala kesulitan pasti ada penyelesaiannya. Dia menggunakan segala keupayaan bagi mencari kebenaran yang sebenar. Penjenayah tidak harus dibela. Namun, benarkah mereka penjenayah? Cabaran terbesar peguam hebat ini adalah apabila dia perlu membuktikan bahawa orang yang tertuduh ini bukanlah yang melakukan jenayah. Tapi, bagaimana hendak membuktikannya sedangkan segala petunjuk tidak menyebelahi mereka? Anda tidak akan dapat menjangkakan apa yang akan terjadi di setiap bab. Anda juga akan dapat mengetahui identiti Zonan dan juga apa motif sebenar pembunuhan dia. Sebelum saya mengakhiri ulasan saya terhadap buku ini, saya ingin memberi pesanan kepada anda supaya jangan mudah percaya dengan apa yang anda lihat atau dengar. Dalam dunia realiti sekalipun, kebenaran kadang-kadang tersembunyi di sebalik manipulasi dan persepsi yang dicipta. Bacalah dengan minda terbuka, analisis setiap petunjuk dan nikmati kejutan demi kejutan yang ditawarkan dalam novel ini. Di samping itu, kita perlulah berusaha untuk menegakkan keadilan dengan segala bukti dan usaha. Akhir sekali, jika anda merasakan hidup ini penuh dengan misteri dan teka-teki, Fiksyen 302 akan membuatkan anda lebih memahami bahawa manusia dan kehidupan itu sendiri adalah kisah yang penuh rahsia. Jadi, teruskan membaca, teruskan berfikir dan jangan berhenti mencari kebenaran. Pesanan penulis agung karya Fiksyen 302. Berhati-hatilah dengan watak diri kita sendiri. Kemungkinan watak itu sekadar fiksyen. Jangan percaya kalau suara hati menyuruh diri kita melakukan kejahatan, lebih-lebih lagi membunuh. Jangan percaya. 302 amat berat hukumannya. Sekian daripada saya, terima kasih.